Dia nak ambil daun kunyit sahabat semua. Hai sahabat semua. Assalamualaikum. Selamat pagi. Zara nak ambil daun kunyit. Tadi Zara dah berkebun juga. Ni yang Zara cangkas. Ambil yang ni je lah. Sayang pula. Zara nak ambil buah dia sekali. Allah. Lebat sangat. Mama tak ada tu. Okey. Sekejap. Mama nak cungkil dia punya ubi dia sekejap. Lebat sangat. Kita cungkil pakai tak ni dah gunting ni. Cukup ni. Akbar sangkut. Saya berkebun pagi tadi. Tengok ni dah cantas. Zara punya kacang panjang. Zara nak semai buncis lepas ni. Hujan. Gerimis-gerimis kejap hujan. Berhenti sambung balik hujan. Buah terong Zara pun dah berbuah. Ambil serai sekali. Ambil serai sebatang cukup. Subur-subur. Allahu Akbar. Petang nanti baru Zara sambung berkebun. Nak tak habis lagi nak buang sampah. Baik. Lepas hujan kan gerimis. Kurang tanah pun lembut nak mengorek tanah. Ambil ubi kunyit Zara yang selalu Zara ambil tu. Dah habis. Habis stok ambil serai. Ambil daun kunyit. Hari ni Zara nak masak lemak. Sahabat semua. Kebetulan. Suami Zara ada order apa tu? Order daging salai. Dah sampai. Kalian tu ingat masak apa? Zara tutup JNT dah sampai dah. Laju pula. Suami Zara order hari berapa tu order daging salai. Saya ingin nak makan daging salai. Dia cakap. Tu dah beli dekat tok-tok. Sikit dia nak try. Tak pernah beli. Biasa beli makan ke kedai kan. Kalau pergi KL singgah-singgah makan daging salai. 500 gram sikit lah buat sekali makan. Suami Zara ingin. Makan kita anak beranak. Dia nampak sikit je. Nanti masak cukup lah ni. Banyak. Dah kecut. Dah ada sila kan. Kecut. Tak pernah beli. Buka je dah tahu bau dia. Bau bakar kan. Bau dia harum. Bau harum kan. Masak daging salai. Ni sahabat semua. Okey, ambilkan Mama cili padi. Pagi tadi Zara dah masak nasi awal. Ni petang nanti baru masak nasi sikit. Pagi tadi semalam kan Zara masak daging ayam Thai tu kan. Ada lebih. Pagi tadi suami Zara makan. Zara pukul 5 dah masak nasi. Lepas tu kakak pula pergi sekolah tadi bawa bekal ayam Thai juga. Abang Mat sebelum pergi sekolah pun makan ayam Thai. Jadi lambat Zara masak tengah hari ni. Dekat Fronsen sana. Dekat Fronsen sana. Ini kita masak lambat dah tengah hari. Tak apa. Masak merangkap malam nanti. Ingat masak petang nanti. Lambat pula nanti. Dekat sebelah sana. Buka peti ais sebelah sana. Zara nak guna cili je. Guna cili dengan cili padi dengan kunyit je. Jumpa belum? Dekat situ. Nampak tu bawah. Buka. Laci bawah. Laci. Ambil plastik hijau tu. Pagi tadi sempat lagi Zara berkebun. Lepas anak Zara pergi sekolah. Betul. Dan guna cili padi. Jadi Zara kena buat pedas sangat. Nak campur dengan cili besar. Ambil cili besar sikit ke. Ambil cili besar. Nanti korang nak makan taklah pedas sangat. Sebab anak Zara kan suka dia orang daging. Campur cili besar lagi satu tak. Bawa sini. Cili besar tu. Mama nak bagi 2. Merah? Merah tu boleh. Hijau tu boleh. Bawa dua-dua bawa sini. Bawa sini dua-dua. Tu boleh. Bawa sini je. Sini. Dah bawa sini sikit. Tak payah bawa juga. Bawa sini je. Nak tunggu dia. Kalau buat dengan dia memang lama kerja Zara. Dia sibuk dengan Zara kat dapur. Takut pun dia takut. Sebelum ni tak takut pun dia. Campur cili besar. Jangan nak buang biji. Kita nak bawa biji. Ini pun Zara frozen kan. Zara benda-benda yang frozen kan Zara frozen je semua. Kalau nak blender pun boleh. Zara pakai blender je lah nanti. Tapi nak tumbuk pun boleh. Ni tak banyak kan. Cuma cili je. Aki nak tumbuk tak? Ya. Tumbuk kan. Selo-selo ada cili ni. Tumbuk lah. Mama nak buang biji dia. Mana kunyit tak kunyit dari mana nak? Atas ni. Mana ada orang letak kunyit atas ni? Ni atas ni. Nampak je dia. Minyak sikit.
bau cili dia, Masya Allah. Bagi garing tidak. Ni aki tak tumbuk kasar ni, tumbuk. Guna di nama ni daging salayang. Ini bau dia semua pakai. Dah bau dia Masya Allah. Dia guna santai kotak je. Masukkan asam keping. Masukkan daun kunyit. Bau dia Masya Allah. Masukkan garam. Cukup rasa. Dah siap dah daging salai masak lemak cili api. Masya Allah. Ambil ikan bilis sekejap. Zara masak nasi lagi sebab semua ya Allah. Tergenala kejap. Ingat tadi dah masak tadi nak makan. Rupanya nasi dah habis. Zara tak perasan abang mak balik sekolah agama tadi. Dia makan dengan sup ayam alatai tu kan, belen semalam tu. Nasi tinggal separuh. Sekali kakak dia dengan adik dia balik sekolah nak makan, tengok nasi tak cukup, pasal Zara masak balik. Nasi baik dah masak. Aduh, hai abang mak nanti. Dia pun tak cakap dengan Zara, nasi pun dah habis. Kali nak makan tengok dah habis. Punyalah abang mak. Derang betul. Dia tak cakap-cakap. Zara nak masak tempoyak dulu. Ni Zara goreng, dah lama betul. Zara mengidam betul nak makan tempoyak, dah lama betul. Padahal nak diet makan sedap-sedap. Zara nak basuh dulu tempoyak. Tempoyak pula basuh apa tu, ikan bilis. Campur ikan bilis sedap. Dah lama. Dan dulu Zara besar kat kampung makan macam gini ya, campur tempoyak. Ada daging salai tu. Nak masuk dekat daging salai, suami Zara tak makan pula. Zara kalau boleh sekali jalan je, campur je semua boleh kan. Suami Zara tak nak tempoyak. Durian makan, tempoyak tak nak. Saya dah goreng dulu ikan bilis. Ya Allah, api pula padam. Kakak nak pergi sekolah agama. Tadi Zara ada bagi dia makan sikit dengan belen nasi tu. Jadi bawa bekal dia. Bagi garing sekejap. Saya suka tempoyak dia garing. Kita panaskan balik. Daging salai kita dah pekat. Kuah dia dah pekat. Dah berehat sejam. Kuah dia dah pekat. Ni lagi Masya Allah. Nak goreng dulu tempoyak. Baru Zara masukkan cili. Zara suruh makan. Zara letak cili pedas. Campur bawang besar sikit. Zara saja bagi bilis banyak. Tidak, tempoyak letak bilis banyak. Dulu Zara kalau musim-musim durian, Zara suka makan tempoyak mentah. Yang baru buat sedap kan. Zara punya bawa beberapa sawak tu. Allahu Akbar, Masya Allah. Bau dia. Ulam timun, sedap. Bentar ada timun dalam pecai. Siap bau dia satu rumah. Makan nak makan? Makan sekejap lah. Tempoyak. Dah suka kosong gini, tak payah letak garam gula. Ikan bilis ni pun dah masin. Ikan dengan Akib, jom makan. Tadi dah makan kan? Jom. Dia nak makan. Nah, tadi nak makan tak jadi kan? Nasi dia, kakak nak makan nasinya. Ada timun, tadi nak makan tak jadi. Nah, tempoyak. Makan ambil sini. Duduk, ambil sini. Daging. Nih dah. Akhirnya nasi banyak sikit. Nah.
Daging udah potong nipis-nipis kan. Saya isi tak sayur. Mana ada sayur isi dia nih, patahkan nanti. Aku nak sup dia nah, ambil sendiri sup dia. Nih sambal hitam. Oke makan. Ini kakak nak pergi sekolah. Nah, kita nak pakai sudu. Mama pun nak makan sikit. Garam, tengok tempoyak mama. Udah. Hah? Kipas terbuka. Masuk. Apa tuh? Dah cukup sup ke? Dah cukup sup belum? Ini ada timun, nak ulam timun. Hah? Lambat mama ambil sup. Nah. Makan baca doa. Dah baca doa kakak. Nah, oke. Nah. Zara tak boleh buat pedas. Anak Zara suka makan daging. Tangan basuh terus bersih tangan. Oh, jemput makan sebab semua Ya, kejap. Ya isi dia nih. Gigit. Ini potong. Dia punya daging lembut, tak risau makan. Karena setengah daging salah yang keras kan. Lihat. Duduk tu betul lah nanti tumpah. Aku nak empoyak tak? Dia ada tetel sekali, sedap nih. Campur bertampur tetel. Ada tempoyak, nak makan dengan ulam tempoyak dengan apa? Sambal hitam. Oh, sambal hitam. Sambal yang beli dekat Toto juga nih. Ini tempoyak. Jadi tak cari lauk lain lah. Sambal ini pun dah sedap. Makan dengan timun, ulam timun. Ya, mama nak buka kipas tadi ya. Wah. Habis tak nanti? Tapi nanti perut besar kan? Kakak nak pergi sekolah jadi. Makan pula dengan tempoyak. Tak cari lain. Bahaya betul loh macam ni. Belum lagi suami Zara balik kerja nanti. Wow, suami Zara. Sambal hitam dia pedas. Cukup tak dagingnya? Cukup. Cukup tak nasi ke? Cukup. Daging tak cukup. Daging tak cukup. Oke, mama ambil ini. Anak Zara suka daging. Kakak ambil bekal nak?
Asyik lagi nak.